Assalamualaikum, Kak. Kenapa Kak ni? Macam tak ada mood dia. Kenapa ya? Kak, kerja Kak. Saya lapar ni, Kak. Okey. Awak nak berapa nasi lemak? Saya nak satu nasi lemak, Kak. Akak ni macam malam-malam nak kerja je, Kak. Akak ni kenapa? Cantik juga Akak Kerja-kerja pun. Akak memang cantik macam ni Kak selalu? Awak nak nasi lemak apa tadi? Akak blushing lah pula. Awak nasi lemak apa? Nak kena puji dulu baru buat kerja. Okey, boleh Kak. Kalau macam tu Akak semangat saya puji Kak. Saya nak nasi lemak biasa satu, Kak. Biasa? Buat nasi lemak pun cantik. Sedap lah saya makan kat sini, Kak. Okey. Lagi? Ikan bila boleh, Kak? Pakai braces. Cantik lah Akak ni. Okey. Akak memang dah dikurniakan memang cantik Tak. Akak setuju tak kalau saya kata Akak cantik? Tak tahu. Ikut awak lah. Akak memang natural beauty, Kak. Yelah. Ya, Kak. Akak memang natural beauty, Kak. Okey. Awak nak nasi lemak satu je Satu je, Kak. Satu je, Kak. Kenapa tak nak lebih? Tak apa, Kak. Saya seorang, Kak. Kak nak teman saya makan? Kalau awak beli 3, akak teman awak makan. 3? Tak apa, Kak. Saya order satu dulu, Kak. Satu je. Kena Tak apa, saya order satu dulu, Kak. Satu je? Satu je. Okey. Apa yang tak cukup ya Akak ni? Dah lah cantik, pandai buat nasi lemak, pakai braces, senyum pun manis. Okey. Pok ni awak nak banyak mana ke? Awak nak satu ni? Satu pekan? Jangan satu balang, Kak. Bagi secukup rasa, Kak. Bagi satu lah. Satu, jangan macam tu, Kak. Tak nak? 5. 5, Kak. Kalau saya puji lagi, dapat lebih banyak, Kak. Okey, akak bagi banyak lah. Kalau macam ni, Kang, saya puji-puji kan habis, Kak. Nanti kan orang lain nak makan, Kak. Okey. Dah siap, Kak? Okey, nanti awak datang lagi tau. Kenapa, Kak? Datanglah. Boleh, Kak. Kalau macam tu, Akak suka dia puji,